Ada lembu. Kedengaran seperti bunyi kambing yang luar biasa. Tak, itu lembu. I don't wanna go to school tomorrow, I can study. Banyak kelapa. Ambil buat peyek. Minta dia. Kita minum dulu. Sekarang ni nak pakai mask je. Sampai lutut aku naik tau nak pakai mask. Jom kita pergi. Jom kita minum dulu. Tahu apa? Ibu kena tak mana dia? Kenapa jatuh? Kalau ibu kat sebelah dia, adik confident nak nakam. Ibu kena sebelah dia. Tapi adik cantik tak? Kena. Mungkin dia cantik. Kan kita kena makan. Nak makan dulu. Kedai ni dia ada dekat Jalan Batu Pahat nak pergi ke Sempang 5, di dekat belah kiri. Nama kedai ni tadi Warisan Restoran Cik Pia. Cik Pia tu Cik Pia. Dia ada sup dia box merah Singapore tu. Dia kat situ lah aku makan. Oh, macam orang lain dah orang lain dah kita buka balik lain lah. Lain. Tak betul lah. Sampai. Ingat ni air. Ni air ayah. Air minum yang Melo. Ni kita order satu je sebab semua dah kenyang. Ayah Melo. Ayah Melo. Ni apa bu? Ni Dia buat merah Singapura. so dia box merah Singapore. Lepas tu dengan nasi empit. Nasi empit. Nasi empit. Tukar tempat duduk. Dia bukan. Ayah bagi berapa per 10? Bagi berapa per 10? 6. Ayah bagi 6 per 10. Ibu? Nampak lain? Ibu bagi berapa per 10? 5. Ibu bagi 5 per 10. Aku 8 per 10. Ibu ambil gambar, dia tunjuk abang. Abang kerja. Air nak suap. Ada. Kena kat tisu tak? So ni kedai dia. Tepi jalan betul. Jalan Batu Pahat ke Sempang 5. Belah kiri. Depan Peladang. Depan kompleks Peladang. So jomlah kita sambung perjalanan ke Pantai Wawasan. Tak jauh dah pun sebenarnya. Ya, ada kanopi, ada kahwin-kahwin ke? Wah, ni masih besok ni. Gila ah. Tak nak jemput ke? Dah lama tak makan nasi minyak. Oh mak, kau jatuh tergolek lagi. Colour sekolah ni macam colour maps. Purple biru. Sebelah sekolahnya tu. Oh, sebelah sekolah kubur. Depan apa? Tengah belajar ada orang kebumikan. Depan masjid.
Depan masjid kubur tak pelik. Ni sebelah sekolah kubur. Gila betul-betul menginsafkan hari-hari budaknya nak buat dosa pun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya tak perasan. Harun Aziz. Itu je. Tu kecil situ je. Oh, macam tu je pantainya. Tak enak. Oh, macam tu. Macam tu lah guys. Macam tu je. Siput je. Ibu kata siput. Sikit aja pantainya. Sikit aja pantainya. Oh, macam tu. Makan banyak Banyak kedai makan je. Kedai makan banyak lah ni. Kalau kau nak beli makan kat sini pun senang tak? Ini kalau ni jalan pagi boleh beli ikan sekali. Ha, ibu kata jalan pagi boleh beli ikan sekali. Kat sini. Ha. Kita dah sampai dah. Pantai Wawasan. Siput aja rupanya. Jom lah kita turun. Dah sampai dah kan? Ni rasanya nyenjotet guys. Jom lah naik. Guys, ada orang naik tu. Ada. Mana? Tu naik. Ni ada tempat macam pondok dia tau. Tapi tak tahu. Korang dengar tak suara aku ni kena angin? Bising korang. Siti ada mic. Ya Allah. Sedap. Dah redup ni sebenarnya. Masya Allah. Ujung-ujung jom. Pergi ujung sana jom. Aku bawa korang pergi ujung. Sekejap. Kita masih melangkah sampai ke ujung. Boleh. Sampai ujung. Woohoo. Tada, dah sampai ujung. Ibu risau. Tengoklah ni batunya. Tengoklah batu ni pun. Oh ya. Bawahnya kosong. Seram betul lah. Duduk. Comel tak? Comel tak? Rasa warna pink. Stocking pink. Dia tak ada apa pun tau. Dia sikit je. Kalau redup lagi best. Cuma sekarang tengah panas je tet tau. Tak tahu nak kata. Tapi sekarang dah petang dah pun. Dah pukul berapa? Dah pukul 5.30 dah. Tapi tetap tak redup lagi. Memang panas cuacanya. Cih. Gitu. Jomlah jalan aku bawa korang. Aku bawa korang pergi pokok bakau tu. Turun situ. Sekejap Bagi aku bangun. Bahaya batu-batunya kau tengok lah. Dia tak bahaya. Tapi kalau macam kau terpleot, patahlah kaki kau. Okay, ni boleh lalu. Mana nak lalu? Ya. Yes. Banyak kulit kerang. Kulit kerang. Jakunnya, ya Allah. Dia nak terjatuh guys. Sini kita jalan. Bawa korang. Untuk pokok bakau. Ikan belacak. Hai ikan belacak. How are you? Ayah ambil ke? Ya Allah, hidung. Mana ikan belacak? Where are you? Ikan belacak. Oh tu lah. Kau nampak tak? Nanti kalau aku dekat nanti dia lari. Tu, tengok tu. Ikan belacak. Hi, what's your name? What's your name? What's your name? My name is Ikan Belacak. What's your name? My name is Nurin. Don't forget to subscribe my YouTube channel.
Wih, comel. Banyak. Lihat tu. Tak ada makanan ah. Kau makan ke? Ya Allah. Tolong buat rakaman. Ya. Kasut adik kak kotor. Kenapa tak ambil baju? Ya Allah, korang. Kasut aku kotor korang. Kerang ada lah. Korang pun ada. Korang ada kerang. Korang guys, nak batu. Wah, stokin adik dah mula masuk air. Nanti stokin berkarat. Hati-hati. Stokin yang kena air, nanti stokin berkarat. Sinilah. Boleh pegang ke korang ikan ni? Taklah, maksudnya dia nak dekat-dekat ke? Binatang apa pun tak nak, kucing nak. Miau. Tahu dia automatic jadi kucing. Miau. Pus. Kenapa dia tak nak datang dekat? Nak pegang. Each day's good vibes and each night I cry. Somebody so. Ni ikannya ni dekat je ni, tapi nak pegang. Dia enggak maulah dipegang. Marilah dipegang. Kau elok-elok lu. Lu enggak mau. Lu ni. Tudung pun barai dah. Adik rasa dahi adik sejuk sebab berpeluh tu kena angin. Oh, ada kelapa. Sekejap, aku angkat untuk korang. Kelapa. Ni ada kelapa. Tada! Dalam ni ada makanan. Jom kita mukbang. Thumbnail. Ada tak buat thumbnail lah? Makan tajuknya. Makan isi kelapa. Pantai pasir. Apa benda aku merepek. Turun dekat tepi air jom bu. Sana yang belah sana. Nak. Jom. Basah sikit je. Okay, basah tu. Adik basah pun sebab masuk dari lubang-lubang ni je. Hati-hati. Sekejap. Ni kan, kalau aku rakam-rakam telefon masuk air, minta laut editkan. Risau. Ayah. Ombak rindu, matahari non kelabu. Anak ambil gambar yang ayah ni, kamera. Boleh ni, takutlah nak jauh-jauh. 1, 2, 3. Ada monyet. Mana monyet? Ayah dari tadi monyet. Monyet! Tu, dia nak datang sini. Sini! Jom kita lawan tangan. Monyet tu nak datang. Ada monyet. Biarlah ya dia nak datang. Adik nak rakam. Ayah macam tu dia takut lah. Dia pun gerun. Monyet. Ikan dua macam kecil. Ini pantai wawasan.
Ya, memang adik boleh pusing 360 darjah pun. Okay, semua adik dekat dalam kocik. Ni tempat dia. Sini ada macam pondok. Pondok dia tak lawa. Yelah, kita berjalan. Kat sana anginnya kuat. Orang jalan-jalan selain daripada tepi pantai. Pantai Teluk Kawasan. Sama je kat sini macam tadi. Tunjuk yang kat sana. Dia dah hadang dia. Yang tadi tu mana turun? Jangan melepas. Jalan sana. Ibu kena belah sini. Ayah. Ngeteh. Monyet bawa anak kita teluk wawasan. Mana monyet? Monyet ni hilang. Ha tu. Monyet ni bawa anak pergi pantai wawasan, guys. Kucing tu pun malas dah nak layan. Dah jalan. Monyet mana dia? Mana monyet? Monyet dekat rumah tu. Di rumah tu cantik lah. Ada lembu. Kedengaran seperti bunyi kambing yang luar biasa. Tak, itu lembu. Malu dia direkam. Jangan rakam. Boleh lah, lain kali boleh cuba. Lain kali makan asam pedas kat situ. Nanti sedap. Oh, boleh coba. Boleh coba itu asam pedas. Kat turun begitu tepi takut. Itu untuk nelayan je sebenarnya, bukan untuk apa. Sikit-sikit je Ni lah. baju dia. Buat dada. Buat dada. Buat dengar bunyi pantai, dengar bunyi Korang kalau macam nak buat dada, pergilah situ. Boleh lah sikit-sikit. Buat dengar bunyi ombak boleh lah. Yalah, kalau ada rezeki aku buat korang pergi Pengkalan Balak ke Melaka kan. Buat dada. Surang gani. Okay, sampai situ je video kita pergi pantai wawasan tadi. Sampai situ je video aku untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share.